Ini tengok, ini abang lobster. Abang lobster. Ini nama dia Boston Lobster. Tengok, ini 1,5 kg. Ini bukan saiz kecil, saiz mega. Mega matu, rahmat mega. Mega Decepticon. Mega apa yang saya tak sebut. Tonggek, tonggek berasap lagi. Ini kesukaan Maria. Maria Mariana, Maria Farida, Maria Ozawa pun suka makan. Ada banyak lagi, ada banyak lagi tu. Tengok ada banyak lagi tu. Dia jauh sangat ni, ni. Tengok ada lagi. Pegang. Tengok. Lobster lagi. So, okey. Banyak lobster. Ini hari lobster pun laju. Bukan king crab saja. Okey, yang mana kalau nak mengidam king crab, lobster, dia sebenarnya rasa lobster dengan king crab ni satu benda yang tak sama. So kalau korang makan lobster, ada rasa lobster. King crab, ada rasa king crab. Okey. So yang mana nampak video saya, tolong cek sekejap kat nama saya Abang Lobster tu. Kalau belum follow, tolong follow. Dan ini jangan lupa dapatkan sambal bilis garing Abang Lobster. Ini ikan bilis mata biru, dekat dalam dia tak ada lada kering, cili flake semua tak ada. 100% ikan bilis mata biru. Ini kalau nak pergi haji, pergi umrah, datang ambil kat kaunter, beli kat kaunter. Pergi mancing, pergi hiking, pergi camping. Ini malam-malam kalau malas nak masak, makan dengan apa-apa saja ngam, nasi putih pun ngam. Okey, dan bagi yang nak mencari perabot terbesar dekat Johor Bahru, pengantaran dibuat ke seluruh Malaysia, ke seluruh Singapura pun boleh hantar. Halim Razak Maju. Dekat sana kalau ada 3,000 boleh penuh satu rumah. So kalau nak cari meja makan, kursi, meja, almari, sofa, tilam, mesin basuh, peti ais, semua ada. Okey, pengantaran jalan terus. Okey. Jangan lupa, yang mana belum follow, tolong follow dan tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali makan lobster ke king crab. Tolong komen. Kalau korang pilih yang mana? Suka lobster atau king crab? Tolong komen.